Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Malam ni kita nak tengok satu kuantum macam biasa. Ini kita nak tengok Tanjung Motor. Tanjung Motor ni tu hari ada berita board of director bergaduh ke apa tak, lebih kurang lah. Dan dia punya rekod dia agak tak bagus lah. Sebab tak salah saya dia punya quarterly ke yearly memang kerugian yang sangat besar. Tapi apa-apa pun kita tengok counter berdasarkan oleh technical analysis. Jadi kita nak buat technical analysis. So saya ada ini daily Ticong. Sebelum kita nak tengok dulu. Nak tengok okey. Nak tengok timeline. Saya tukar sikit timeline saya, kita pakai kotak. So kita pakai macam ni. Okey, macam ni. Lepas tu kita nampak kat sini macam ada satu pattern. Rebound kat sini, ada rebound kat sini, ada rebound kat sini. So, lain yang tadi menunjukkan, kotak ni menunjukkan kalau dia boleh break ni, baru dia boleh pergi jauh. Okay. So, clearly counter tengah bearish. Kita nampak ada pattern kat sini. Adakah dia dapat ni pattern ni. Okay. So, hari tu harga jatuh sebanyak jatuh lah. Open 490, close 485. So, kalau kita tengok yang atas ni, sekali dia jatuh ni, dia cari balik kita punya kotak hijau ni. Jatuh, dia cari balik. Walaupun ni tak sampai, dia jatuh, ni ada gap up, cari balik. Dia jatuh, dia cari balik. Dia jatuh. Kemungkinan dia boleh cari balik ni. Kalau dia cari balik, kita ada lebih kurang 10%, lebih kurang. Tapi maaf, ini kalau dia bocor kita punya 465 ni, 46 sen setengah ni, ini tight cut loss lah. Ni memang kena cut loss lah. So kita tengok pattern dia macam ni. So ini memang lah, kita kata ini sebagai high high. Ni dah jadi lower high. Ni pun dah jadi lower high. Ni pun dah jadi lower high. So boleh jadi dia nak buat lagi baru, lagi satu lower high dekat sini. Katakanlah kat sini lah kot. So ikut kefahaman masing-masing, buat technical analysis dulu. Boleh jadi macam ni, ataupun dia boleh jadi macam ni. Okay. Jadi pendek saja video kita pagi minggu ni. So all the best. Bursa, jangan lupa Bursa Malaysia ni boleh bantu mengubah ekonomi hidup kita. Semoga bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.